Buka Cerita. Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam Rakan Muda Presents Buka Cerita bersama saya Nira Azizi, dan seperti biasalah segmen kita ni kita akan korek cerita ataupun bukakan cerita yang tengah hangat ataupun tengah viral sekarang ni. Dan hari ni tetamu saya agak istimewa sedikit sebab nama beliau sedang disebut-sebut oleh orang ramai sebab filemnya di pawagam tengah nombor 1 sekarang ni. Saya bagi hint sedikit lah ya, iaitu Baranaga. Mesti dah boleh agakkan siapa kata tamu saya, jadi stay tune di Rakita 107.9. Okay guys, sekarang ni saya nak memperkenalkan tetamu istimewa saya, iaitu Syazwan Zulkifli. How are you? Hai, kau baik, saya Syafiqal. Alah, janganlah, teringat Syafiqal ke ni? Okay. Hai, saya Syazwan Zulkifli. Thank you tau Syazwan sebab sudi lepak dengan saya hari ni dekat sini. Baru sekarang lah nak jumpa, dah lama tak jumpa kan? Okay. Alright. Okay Syazwan, apa perkembangan selain daripada Blood Brothers sekarang ni? Sekarang ni tengah banyak promotion untuk Blood Brothers sebab kita setiap minggu pun akan ada outstation untuk promotion. So sekarang tengah sibuk promotion lah. Lepas ni dekat mana? Mana tahu ada peminat nak datang jumpa ke? Nak jumpa Syazwan Zulkifli sekarang ni kita, kan? Hujung minggu ni kita ada dekat Pantai Timur. Kita akan ada dekat Terengganu. Kita akan ada dekat Kuantan. Kuantan, kampung saya. Kampung saya, ingat-ingat Okey lah Syazwan, sekarang ni before kita mulakan topik kita kan, nak tahu jugalah, mungkin ramai tertanya lah, you berlakon daripada tahun 2009 and now 2025. How you sustain you punya nama dalam industri ni? Yelah sebab ada orang 2-3 tahun tiba-tiba dah drop nama dia kan. But Syazwan Zulkifli, nama dia daripada dulu sampai sekarang orang still akan sebut-sebut until now. Saya selalu ni lah, macam ambil hati producer. Hati ni kaki kipas lah ni. Cuba lah, bagi tips lah. Saya percaya macam ni dah. Dalam industri ni, kalau nak sustain nama, bukan kena buat nama tu, tapi kena sustain dengan kerja tu. Okay. So kalau awak buat kerja awak dengan baik, InsyaAllah awak akan ada lama dalam industri ni. Saya tak pernah nasihatkan awak benda ni ke dulu. Yelah, awak nak nasihat saya seorang kan, ni kita ramai ni nak tahu awak punya tips tu kan. Okey lah, dalam bidang lakonan ni kan, siapa awak punya idola yang awak rasa macam I need to be like him or like her, macam tu? Okey, sebenarnya ramai, tapi sebab sekarang ni macam tengah bekerja banyak hari-hari selalu dengan dia, saya rasa Shahnaz Ahmad is one of my saya punya idol lah, sebab dia seorang pelakon yang baik dan seorang figura yang baik. Maksud you figura yang baik tu macam mana? Apakah ciri-ciri dia sebenarnya? Shahnaz, dia seorang yang tegas, dia tahu apa yang dia nak. Seorang yang selalu memikirkan orang lain instead of diri dia, selalu perjuangkan orang lain untuk diri dia, dan tak takut untuk tegakkan benda yang betul walaupun orang lain kata semua benda itu salah. Maknanya dia punya attitude lah. Attitude dia yang menjadikan satu idola lah kepada Syazwan Zulkifli ni. Faham? Okey, you kan dah lama berlakon. I terfikir tak nak buat another career, jadi penyanyi ke, musician ke, ataupun buat business ke? Yelah sebab you kan dulu dah berlakon. Ada tak terfikir ramai sekarang ni pelakon tiba-tiba jadi diorang buka business lah, pelakon macam saya berlakon jadi announcer lah tiba-tiba jadi kalau kata terlibat dengan bidang ni juga mungkin nak buat producing ke, tapi kalau kata terlibat dengan benda luar daripada bidang ni, saya rasa tak kot. Kenapa? Sebab kenapa pelakon, okey, macam mana, nanti marah pula pelakon-pelakon lain dengan aku kan. Okey, kenapa perlu buat luar pada bidang ni? Mungkin sebab dia rasa tak safety kan. Safety dari segi apa? Dari segi kewangan ke apa, sebab tu kena buat bisnes kan. But saya kalau buat bisnes pun saya rasa saya nak buat dalam bidang ni juga. Bukannya jual air ke, bukan jual produk ke apa kan. Sebab saya rasa bidang ni kalau buat betul-betul, awak boleh berjaya. Banyak orang yang stick dalam bidang ni yang terus berjaya. Banyak je.
Betul. Maknanya kita kena bersabar lah orang kata Kena dalam bersabar. lakonan ni. Apa yang buatkan you ada motivasi untuk kekal bersabar as a pelakon? Yalah, because kita tahu seorang pelakon ni bukannya dia back to back job dia dapat. Betul tak? Kadang-kadang 2-3 bulan tak ada job. Kadang-kadang setahun pun tak ada job. Apa yang buatkan you rasa macam you yakin walaupun dah setahun tak ada job, you rasa you boleh lagi kekal? Sebab saya believe orang kerja yang baik. Nanti cakap awal tadi. Sebab kalau awak kerja yang baik, orang akan ingat kerja awak tu. Macam mana dah orang akan panggil awak in other way. Okay. Plus lagi satu, macam mana saya boleh terus kekal. Sebab like, kenapa nak kekal dalam bidang ni, tak nak buat benda lain. Sebab saya rasa benda ni banyak mengajar saya dari segi kehidupan juga. Banyak mengenalkan saya banyak benda pada kehidupan juga. Banyak berbakti pada saya dan family. So, why should I buat benda lain daripada bidang ni? Faham. Okey, selepas ini kita nak tanyakan jugalah. Macam mana you memilih satu projek tu? Adakah you select ataupun you main ambil saja apa yang di-offer? Jadi, kita sambung selepas ini. Okey, tadi kita dah tanya sedikit tentang Syazwan Zulkifli. Syazwan, okey, macam saya tanyakan tadi lah. Before you ambil ataupun terima satu projek kan, apa yang you tengok dahulu? Adakah sebabkan jalan cerita ke ataupun watak tu ke? Okey, kalau ambil kalau ambil tu subjektif. Tapi kalau kata macam orang offer tu, saya biasanya tengok pelakon dulu. Okey. Biasanya tengok siapa director dulu. Biasanya tengok payment lah lepas tu. Kenapa? Kenapa nak tengok pelakon dulu? Kenapa nak tengok director dahulu? Sorry, ada tambah lagi. Baru tengok story. Maknanya pelakon dulu. Director dulu. Payment. And then baru story. Why? Kenapa tak payment dahulu ke ataupun story dulu ke? Okey, sebab dia macam ni. Kadang-kadang saya punya buat kerja ni bukan sebab payment, bukan sebab okey, kadang-kadang sebab cerita tu best kan. Tapi orang-orang dalam cerita tu tak best. Kan? Tapi cerita tu best. Saya ambil. Kadang-kadang cerita tu tak best sangat. Tapi dalam tu ada director ni, saya memang nak kerja dengan dia. Tapi pelakon kadang-kadang tak minat sangat. Saya ambil. Ambil juga, okey. Kadang-kadang ada cerita tu pelakon dia best, semua kawan-kawan. Director dia macam tak kenal, first time. Tapi cerita dia macam biasa-biasa. Ambil juga kawan-kawan. Ambil juga sebab kawan-kawan. Kadang-kadang semua benda tu lain tadi cakap tadi semua tak best. Tak ada. Tapi duit dia best. Ambil juga. Ambil juga sebab payment tu yang best. So dia fleksibel, dia tengok mana keutamaan kat situ. So dia tak ada jawapan spesifik. Kalau nak ambil kena cerita yang best ataupun milih cerita yang best, tak. Dia tengok siapa-siapa kat belakang tu juga. Kita nak kerja kalau kata macam filem ke atau drama ke, kita nak kerja lama dengan orang tu kan. Betul? Jadi kalau kata kerja dengan dalam siapa dia ni tak tahu, dia cerita ni macam berat tapi pelakon tak asal siapa, macam takut risiko lah pada kerja. Kita nak 3 bulan ke 4 bulan nak kerja dengan orang sama kan. Pernah tak berlakon dengan orang yang you tak berapa nak selesa? Okey guys, kepada pengarah ataupun producer di luar sana yang dengarkan ni, kalau kata nak ambil saya berlakon, jangan ada dia. Tolong ya. Tak. Laju tu awak. Memang tak ada. Sebenarnya so far ada, tapi takkan nak sebut nama kat sini. Ada. Tapi bukan you. Okey. Okay. Betul ni? Betul. Okey, tak apalah. Kita lupakan pasal yang tu. Nak tahulah, pernah tak alami satu situasi di mana awak kurang dapat job, and then macam, yelah, contohnya macam waktu COVID, tak ada job kan, macam mana you buat? How you survive? Macam mana survive? Sebab kita tahu dalam bidang lakonan atau industri kita ni yang paling terkesan waktu COVID, betul tak? Macam mana lupa lah je. Tapi masalahnya dalam zaman tu tak ada masalah pun. Tak ada masalah. Tak ada masalah sangat pun masa COVID tu. Macam makan nasi kulit ayam lagi. So kucing masih makan lagi. Kucing Alhamdulillah. Masih makan apa ni, Royal Canin lagi. Amboi, kucing lagi makan makanan. Alhamdulillah tak tahu macam tadi mungkin ada duit simpan ke macam mana ke, tapi alhamdulillah tak terkesan dengan masa COVID tu. Kalau kata yang selain pada COVID, mungkin ada satu zaman di mana memang Syazwan langsung tak ada job. Tak ada. So far Alhamdulillah, memang orang kata nama tetap relevan dalam industri ya. Alhamdulillah. Habis tu macam mana you buat? Macam buat apa? Macam boleh kekalkan benda tu? Tadi kan dah jawab. Yelah, macam still tak dapat jawapan yang betul lagi. Orang nak tahu. Selain daripada kipas director, kipas producer, tak ada. Selain daripada berlakon, bawa watak dengan baik. Okey, kalau kata awak sentiasa jaga kerja awak dengan baik, maksudnya sentiasa perform dekat ni. Kadang-kadang okey, kalau kata
nama popular kan. Nama popular dia boleh naik anytime, dia boleh jatuh anytime. Betul? Setuju. Tapi kalau kerja yang baik, macam mana orang nak jatuh kerja? Macam mana orang nak lupa kerja tu? Macam mana? Faham. So just make sure that every time walaupun main-main kat set, tapi bila orang kata action tu, sampai kata take tu, you just perform apa you buat. Jangan perform tu pula kena tengok sampai buat orang yang kerja dengan awak tu selesa kerja dengan awak. Sebab tu saya kata saya tak banyak kerja dengan orang yang berbeza-beza, banyak kerja dengan mostly orang yang sama. So kenapa orang kerja sama yang nak kerja dengan kita? Mesti sebab orang yang selesa dengan kita, sebab kita perform kerja dengan dia. Betul. Dan make sure orang yang kerja dengan kita selesa dengan kita, dan kita perform kerja kita. So orang akan panggil je, InsyaAllah. Just believe on that lah. Okay, sepanjang you punya career kan, Syazwan, asal bila ya you rasa macam nama aku tengah naik waktu ni? Kemuncak lah orang cakap. Tak pernah terfikir? Tak ada rasa? Kalau agak-agak lah, job apa, watak apa yang menaikkan nama Syazwan Zulkifli ni? Macam ni jawab soalan. Okay, sebab dia dah makin berusia kan. So jadi dia banyak duduk rumah. Jadi dia duduk rumah ni, bapak-bapak sangat. Jadi dia duduk rumah ni, kita tak tahu, tak rasa vibe daripada luar macam personal orang. Tapi setiap kali kalau kata nak rasa diri tu naik ke tak, sebab tak terasa benda tu, sebab macam sebab tak pernah kisah benda tu. Kalau kata orang pergi contoh sekarang ni Blood Brothers tengah naik, macam orang kat luar orang pergi Jaki atau kita pergi promotion dia, orang pergi Jaki, dia tak ada pun rasa diri naik, cuma rasa cerita tu yang tengah naik. Bukan diri saya yang tengah naik, tapi cerita tu tengah naik. Dan ni filem. Dan filem ni macam main kat panggung macam berapa lama je, sebulan 2 bulan. So lepas 2 bulan ni, dan ada cerita yang naik kan, so orang lain dah pula. Kan, so jangan terasa diri tu popular atau terasa diri tu naik. So rasa diri tu, saya selalu anggap diri saya ni sama je macam orang biasa. Cuma kerja saya je berbeza dengan orang lain, tu je. Okay, cakap pasal filem semua ni kan. Apa yang Syazwan rasa Syazwan lebih suka pilih? Drama ke? Filem. Tak habis soalan lagi. Dia dah jawab filem. Kenapa? Sebab ada juga yang artis orang ni ada buat statement, dia kata dia tak akan datang sini melainkan ada tawaran filem saja. Ada. So, okay. Tak boleh no name mention, okay? Okay. So, untuk Syazwan sendiri macam mana? Kenapa pilih filem saja? Why tak nak pilih drama ke, telemovie ke? Suruh pilih kan. Tapi kalau ada offer drama, bukan tak nak buat je. Kalau tak ada offer telemovie, buat je. Tapi kalau kata ada 3 offer datang, of course kita buat filem. Sebab filem ni dia punya kerja dia lebih besar, kerja dia lebih serius, dia punya kerja lebih detail. So kita punya effort dekat filem tu lebih banyak. So jadi of course kita akan pilih filem kan. Dan permainannya lebih besar. Sebab filem, drama kita tak boleh nak buat benda yang besar sangat, sebab kita benda dia on TV. kecil, betul? So jadi kalau kat filem kita nak buat apa, nak buat itu, nak main rokok, nak buat apa, semua kita boleh buat. So maknanya bebas lah. Bebas. So bukan bebas, tak ada lah bebas sangat, tapi kita lebih free nak buat karakter tu banding dengan karakter yang boleh buat dalam TV. Macam tu. Okey, alang-alang kita dah cakap pasal filem ni kan. Selepas ini nak tanya sedikit soalan tentang Blood Brother. Jadi terus kekal bersama kami selepas ini. Okey, Syazwan, tentang Blood Brothers ni kan. Okey, waktu awal-awal siapa yang propose? Adakah producer ataupun director? Okey. Sebelum jawab soalan tu, yang propose sebenarnya adalah Abila Chandra. Okay, dia produce dan director untuk Blood Brothers. Tapi saya kena kredit tu Hairul Azrin dan juga Adrian Tay. Sebab bawa saya terlibat dengan Malbat. Sebab kalau tak ada Malbat tu, mungkin saya tak terlibat dengan Blood Brothers ni. Sebab Abilash dengan Nana Azmi tengok saya dalam Malbat yang sikit tu, untuk bawa saya masuk dalam Blood Brothers. So apa first impression bila dapat tawaran untuk bawa watak Jaki ni? To be frank mula-mula bila diorang offer kata Kapeng datang skop kita nak jumpa kan, untuk nak offer tu filem. 95% datang skop tu memang gua dah cakap cerita apa pun kau offer aku on. Sebab memang nak kerja dengan Syafiq. Syafiq dah kerja dengan yang nama besar kan. Nak kerja dengan Syafiq, nak kerja dengan Samsul kan. So pergi skop tu dengan 95% kau cakap lah cerita apa, karakter apa, aku offer aku ambil je. So tapi bila datang diorang offer, tengok cerita, ini cerita gangster ni. Then diorang buat presentation lah. So kita dah ni Syafiq, ada Shanas, so ada Syukri dah kat situ.
So macam like, oh tak terlibat pula dengan pakai suit ni. Dia nak pakai suit. Itu yang dia nak mula-mula. Pakai suit siapa je. Ada pakai lain sendiri. Okay. So tapi itulah bila offer kereta tu memang teruja nak ambil, perasaan dia teruja nak buat. Tapi bila dah pergi go through tu, bila dah pergi sana tu, bila offer kereta tu macam like, okay tak kisah kau offer kereta apa aku buat ya. Okay, orang kata okay lah. Saya tengok juga cerita Blood Brothers ni. Apa yang I boleh bagi memang 10 per 10. Cerita memang bagus. And tak dinafikan memang watak Jaki memang yang membawa jalan cerita ni kan. Apa rahsia dia? Yelah sebab sekarang ni apa-apa orang pergi nak Jaki everywhere kan. Rahsia dia adalah pre-pro cerita tu. Okay. Sebab setiap filem pun sepatutnya lakukan benda yang sama. Sebab pre-pro cerita ni macam contohnya watak Jaki walaupun tak terlibat dengan fighting. Tapi kita ada lebih kurang sebulan setengah untuk acting coaching je. Oh, sebelas setengah untuk acting coaching. Wow. Untuk acting coaching. Walaupun watak macam tu. Kan? Tak, actually bukan watak macam tu je. Watak tu penting sebenarnya tau. Ya, tapi bukannya lah yang deep ke apa yang, tapi watak yang, so kita lalu sebulan setengah untuk coaching acting situ. Jadi macam mana boleh karakter tu menjadi, dan semua karakter menjadi adalah sebab kita semua lalui acting coaching yang masa sebulan lebih. Macam yang Syukri semua, Shanas, Syamikal, diorang ada 6 bulan lebih kurang training untuk fighting. Ya Allah. Kenapa? That's why diorang punya fighting jadi macam tu. So preparation cukup. Jadi filem tu insyaAllah mesti jadi cukup. Okay, as watak Jaki ni kan, siapa yang you buat as a reference untuk nak bawa watak Jaki, untuk menghidupkan watak Jaki? Tak ada reference. To be frank, adakah jadi diri sendiri dalam tu? Tak. Rasa diri sendiri je. Rasa diri tak kan? Tak. To be frank, karakter Jaki ni banyak je benda yang, semua benda adalah scripted. So tak boleh nak ubah apa, tak boleh nak ad-lib apa. Cuma kalau ada ad-lib tu pun tu berlaku dekat set. Dekat set tu pun bila kadang-kadang pandai-pandai kan, kita buat pandai-pandai nak tambah hujung kan, tiba-tiba tapi tak boleh. Oh, tak boleh? Tak boleh. Mana job ni memang betul-betul ikut follow script? Yep. Tak boleh tambah? Yep. Oh, tak boleh. Dan ada yang kalau ada pun tambah yang minor-minor itu pun bila disuruh. Jangan mandai nak tambah-tambah ke, nak buang ayat ni ke, jangan mandai. Buat je apa yang dah kita training, dah confirm masa training tu. Dan transfer kat dalam. Kalau kata ada sikit-sikit pun, itu pun very minor. Tambah ujung-ujung tu. Mana sikit tu lah untuk bagi nampak natural. Very minor ya. Very minor. So kalau tanya macam inspired apa reference, tak ada reference. So saya harap lepas ni orang jadikan Jaki tu sebagai reference. Amin. Mana tahu kan lepas ni orang jadikan sampai reference you. Oh, watak Jaki by Faizal Zulkifli. Alhamdulillah. Okay. Before this, Syazwan pernah bawa watak as Carlos dalam watak dalam drama, dalam cerita Carlos kan. And cerita tu also fenomena sama seperti macam Blood Brothers ni kan. And Alhamdulillah ramai orang terima. Apa you punya expectation time tu? Masa cerita Carlos tu? Ya. Okay, masa cerita Carlos tu, kenapa dia menjadi lah, saya kena terima kasih dekat Johan Nasari juga. Sebab masa tu kita baru je, kita tengah keluar filem Juvana yang first. Okay. Masa tu, jadi masih ada vibe Johan Apek botak tu kan. Dan dalam masa cerita tu tengah keluar, kita tengah shoot lah cerita Carlos ni. So sebenarnya vibe daripada filem Juvana tu just bawa je ke cerita Carlos tu. So sebab tu cerita tu menjadi kot. Tapi apa pendapat Syazwan kan? Sebab ada orang tertanya-tanya, ada orang cakap lah. Syazwan Zulkifli memilih cerita. Sebab tu bila apa yang dia berlaku semua menjadi. Contohnya Carlos, Malbait, and then watak yang drama, alamak lupa pula tajuk dia. 7 hari. Ya, yang itu. Dan sekarang ni pula Blood Brothers. Adakah betul Syazwan Zulkifli memilih? Ya, memilih. Memilih tu lah, bukanlah memilih cerita, tapi memilih banyak benda yang dikira kalau nak memilih tu. Kadang-kadang memilih kadang-kadang cerita tu tak best pun, macam cakap ni. Bukan memilih karya, tapi memilih orang yang dalam tu. Kadang-kadang cerita tak best pun, tapi macam contoh Carlos sebab ada Johan Nasari. Lepas tu macam 7 hari Bintang Iku, bukan cakap pasal Syukri je, tapi semua cast dalam tu pun sama je. Sama cast. Kita ada Wan Syamila, ada Siti Salihah, ada pelakon yang hebat lah. Pelakon yang best. So macam ada lagi cerita macam Pujati Kanda, kita ada Remy Ishak, ada Mira Filza. So benda tu bukan pasal karya tu, tapi kadang-kadang ada orang macam contoh cerita
Pujuk Hati Kanda. Sebenarnya bukan sebab Mira dengan Remy saya kerja, sebenarnya sebab directornya Ion. Oh, Bayon. Bayon. So sebab Ion saya buat cerita tu. Jadi cerita tu berjadi juga. So dia banyak bukan pasal memilih karya, tapi banyak benda lain lah. Kadang-kadang sensitif nak tengok cerita tu macam mana. Ada orang tak, bukan pasal duit ke, pasal dia tengok mana best. Kadang ada orang tu kadang-kadang director tu tahu dia best tapi tak pernah kerja dengan dia pun. Tak tahu dia best tak best, tapi nama dia macam dia ni siapa. Macam contoh Syafiq kan, tak tahu pun dia kerja best tak best. Faham. Nama dia memang besar. Besar tapi tak tahu. Nak bekerja dengan dia. Tapi sebab nak kerja dengan dia. So kau bagilah cerita apa kat aku kejut je. Sebab nak try lah orang. Yes, kata, exactly. Kan? Okay, kita back to Blood Brothers tadi kan. Ada tak aspek yang watak Jaki ni boleh naik? Sebab yalah kalau kita akan kas-kas dia kan, ada Syahnaz Ahmad, ada Syukri Yahya, ada Syafiq Khan. Tiga-tiga ni memang orang kata hero Malaya zaman sekarang ni kan. Masa dapat watak Jaki tu, ada tak rasa macam insecure, macam aku boleh bawa tak? Aku boleh shine tak dengan watak ni? Okay. Ada aspek tak yang watak Jaki tiba-tiba boleh naik? Tak ada. Tak pernah. Tak pernah. Setiap kerja saya tak pernah pun saya fikir benda tu. Saya cuba fikirkan, okay, apa benda satu yang saya belajar daripada filem sebelum ni untuk bawa ke Black Brothers ni adalah sebab dia supporting kan, watak Jaki ni. Jadi apa tu supporting? Supporting tu adalah support hero kau supaya naik. Betul. Jadi kalau kata sebagai supporter ni, apa masa Black Brothers tu, apa yang saya fikirkan masa nak buat macam tu, macam mana nak angkat Syafiq ni supaya dia nampak lebih baik, nampak dia heroik. So itu je tugas saya masa tu. Tapi kalau kata, dan alhamdulillah sebab benda ni mungkin sebab orang nampak saya berjaya angkat Syafiq, tiba-tiba kereta saya naik sekali. Faham. Oh, cakap pasal supporting ni kan, kadang-kadang ada juga pelakon yang dia watak supporting tapi dia cuba nak overshadow hero. And dia tak reti, dia takut dia tenggelam. Apa pesanan you dekat orang macam tu? Sebab kadang-kadang dia orang tak sedar, walaupun you ni bawa watak supporting ke, watak kecil-kecil ke, sebenarnya kalau kata kita bawa dengan baik, kita boleh shine, but at the same time kita tidak overshadow watak yang utama tu. Benda tu sebenarnya kena ada kemahiran pada pengarah supaya kontrol benda tu. Kan, sebab dia orang pengarah yang nampak benda tu, orang monitor kan. Dia ni nak overshadow. Tapi sebagai seorang pelakon, itu adalah seorang pelakon yang jahat lah untuk saya. Kenapa? Bila kau cuba nak overshadow hero kau, itu adalah satu benda yang tak baik dalam acting. Dan benda yang tak sihat dalam acting. So nak dia jadi benda yang berdosa dalam acting kalau kata buat benda-benda macam tu. Sebab like kau tak tahu role kau apa, kau tak tahu apa tugas kau sebenarnya dalam cerita tu. Jadi pergi kelas dulu lah, balik lah. Pergi kelas orang kata sedar diri dahulu bawa watak tu. Okay, Syazwan, selepas ini kita nak masuk dalam segmen tweet di mana kami akan bacakan tweet-tweet yang orang bagi untuk ditujukan kepada Syazwan Zulkifli. Jadi kita kembali selepas ini. Okay guys, sekarang ni kita dah masuk di segmen favourite saya sebab saya suka baca tweet-tweet orang ni. Kadang ada yang pedas-pedas. So supaya nak tengok macam mana reaction guest kita hari ni. Dah pakai spek. Mata tak boleh menipu. Buka spek sekarang. Okay lah, are you ready? Okay, right. Okay, bismillah dahulu. Tweet yang pertama. Biasa tengok Syazwan bawa watak gangster. Baru tahu Mamat ni kelakar bila tengok Blood Brothers. Apakah respon anda? Quick. 2 jam. Itu respon dia. Janganlah bagi reaction sahaja. Respon macam mana? Macam okay, everyone ada humor dalam diri masing-masing kan. So like apa yang keluar kat Black Brothers, so itu adalah sedikit humor yang ada dalam diri tu yang dikeluarkan. Itu je. Adakah Syazwan ni memang seorang yang kelakar? Like, you rasa you kelakar ke? Dulu saya buat gelak you gelak kan. Tak gelak. Tak pernah gelak. Dari kecil dulu kau selalu gelak aku buat lawak. Dia gunakan kita pula nak cover. Tapi itulah, everyone pun ada sisi kelakar dalam diri dia kan. Jadi dalam Black Brothers tu sebenarnya istilah skrip dia dengan skrip dia lah yang buatkan karakter kelakar sebenarnya. Cakap pasal kelakar ni, terfikir tiba-tiba kalau kata you dapat offer untuk masuk dalam Takkan. Maharaja. Takkan. Weh, tak habis soalan lagi. Takkan. Dia dah tahu dah soalan kita. Takkan. Kenapa? Kata everyone ada sisi kelakar masing-masing. Ya, tapi saya bukan komedian.
Saya seorang pelakon je. Jadi bukan komedian. Oh, pelakon boleh. Pelakon bawa watak kelakar ni boleh. Tapi bukan untuk pertandingan. Bukan untuk pertandingan. Okey. Okey, tweet yang seterusnya. Syazwan ni sumpah watak penting dalam Baranaga. Nak ke bawa watak baru dalam filem Jaki? Wow, ada orang minta request pula untuk jadikan Jaki satu filem. Spin-off lah. Spin-off, ya. Wow, kalau dia jadi bapak itu ada satu rezeki lah. Kalau dia orang nak buat. Tapi memang ramai pun request cakap minta macam tu. Tapi itu semua terpulang pada skop, terpulang pada Syafiq, terpulang pada Abilash untuk buat cerita tu atau tak. Okey, maknanya kalau lepas ni tiba-tiba ada pula spin-off tentang Jaki, jangan lupakan kami di Rakita sebab kami yang baca dulu tweet ni lah. Ingat ya, bawa saya dan juga BA-BA yang lain untuk berlakon dalam cerita tu. Saya agak mad dulu lah. Jangan sebut Mac di sini. Seram. Okay, go. Okay. Soalan ni. Are you ready? Okay, saya bacakan ya. Syazwan Zulkifli dah get back dengan bekas tunang. Rancang nak kahwin tahun ni. Sebab arwah ibu paling selesa dengan dia. Apakah respon anda, Syazwan Zulkifli? Ya, betul. Tu statement saya. Itu statement saya buat sebelum ni. Ya, insyaAllah kalau ada rezeki, ya benda tu akan berlaku tahun ni ya. Bila tu? Boleh kongsikan tak dengan kami kat sini? Mana tahu ramai nak tahu bilakah tarikh atau bulan yang Syazwan kahwin. Bila? Tak tahu. Tapi like, insyaAllah kalau tak ada arah melintang, kalau tak ada masalah, insyaAllah tahun ni. Tapi tak ada rancangan bila lagi lah. Sebab masa arwah mak saya masa hidup lagi, kita memang ada muraan sekali macam nak buat benda tu tahun ni. Jadi bila dia dah tak ada 8 bulan itu, so 8 bulan 2 itu, jadi kita rasa macam like memang patut kalau buat benda tu tahun ni juga. Okay. Sorry nak tanya sedikit kan. Sejak bila ada tiba-tiba terasa macam nak get back balik? Adakah sebab memang masih sayang ke? Benda tu atau memang dia semula jadi? Tambah soalan Tak, tadi saya punya bos cakap Mira 3 je ke soalan. Sikit sangat tu. Syazwan Zulkifli kot. Saya orang kata benda tu dia automatik jadi sebab kita dah kenal lama kan. Itu like my tunang dia dengan my family rapat. Jadi tak pernah ada putus antara diorang pun masa walaupun kita dah putus tunang. Jadi so bila benda tu dah berjalan daripada putus tunang tu sampai, dan tak sedar pun bila. Tak tahu, tak ada pun kita macam decide kita sambung balik Tak ada. Tak ada pun proses tu. Macam naturally datang macam like jom kahwin lah walaupun dah putus ke apa kan. Jadi lah bila nak decide tunang itu. Sama Okey, dekat sini guestnya adalah awak, bukan saya ya. Jangan libatkan saya dekat sini ya. Okey, cakap Alalan dia cakap pasal jodoh ni kan. Boleh tak bagi sedikit nasihat pada pendengar kita ni? Mana tahu yang rasa macam pasal jodoh lambatnya rasa aku tak kahwin lagi ni. Adakah kita perlu mencari jodoh atau biarkan jodoh yang datang sendiri? Mungkin ada juga dekat dalam Rakita ni yang pun tertanya-tanya soalan tu. Saya selalu percaya jodoh tu di tangan Tuhan kan? Betul, setuju. So jadi bila apa yang kita perlu usaha, mungkin cari kalau siapa yang ada, kalau ada masalah, usaha ni adalah mungkin kekal kan. Dan kalau kata benda tu betul Tuhan kata awak dengan dia akan macam mana tak nak ke atau macam mana nak pun dia mesti jadi one day. Setuju. Setuju Yang ni saya setuju. Yang ni je daripada tadi sampai sekarang. Yang ni yang saya setuju. Yang lain semua saya tak setuju. Okey, Syazwan, selepas ini kita akan ada segmen jual diri. Jual diri. Macam mana tu? Habislah, tak adalah. Okey, selepas ini bolehlah nak kongsikan apakah program yang Syazwan ada sekarang ni, macam mana peminat-peminat nak jumpa Syazwan selepas ini. Jadi kita kembali selepas. Okay guys, sebelum saya menutup cerita untuk episod kali ni, Syazwan, mungkin ada apa-apa kata-kata terakhir kepada peminat-peminat Syazwan, ataupun macam mana mereka nak jumpa Syazwan ke, nak meet and greet ke, ada apa-apa program ke selepas ini yang akan datang? Okay, bukan pasal saya lah dia. Okay, sebab ni bagi sebab Blood Brothers kan. So pada siapa-siapa yang boleh lagi tengok Blood Brothers, jangan lupa pergi ke pemagam sebab kita nak road tu 100 million. Wah. Okay, sekarang kita dah collect 56 juta. Alhamdulillah. Jadi kita 54 saya. 54. Banyak jugalah tu. Okay, jadi kita nak collect, nak road tu 100 million. Jadi kepada siapa yang boleh tengok pergi ke pemagam, tengok sekali, tengok 2 kali, tengok 3 kali, dah tengok 3 kali, tengok 5 kali. So dia baru cukup syarat. Cukup syarat ya. Okay.
Right. Dan kepada siapa yang kenal saya, yang masih support saya punya kerjaya, saya nak ucapkan terima kasih sampai hari ni. Lagi-lagi pada saya punya fan club yang masih ada sampai sekarang. Wow. Fan club memang orang kata kuat kan daripada dulu sampai sekarang. Selalu buat meet and greet, selalu tengok lah. As a family, thank you very much Huda, sebab masih form that fan club sampai hari ni. So terima kasih banyak. Okay. Ada apa-apa tak job selepas ini yang akan dijalankan? Ada offer tapi banyak belum lagi dikata putuskan lagi sebab macam sekarang ni tengah buat promotion kan. Jadi nak baca-baca, nak concentrate on material-material yang dibagi, so macam belum boleh concentrate lagi. Sempat lagi dah busy. So tunggu habis Black Brothers ni punya kerja dan baru kita fikirkan lah yang mana satu nak buat. Okey, pada mereka semua yang nak tahu perkembangan Syazwan Zulkifli macam mana? Boleh pergi ke saya punya Instagram Syazwan Zulkifli. TikTok saya baru main TikTok tau. Dia ada TikTok? Syazwan Zulkifli juga. Statue. Dan saya punya Facebook masih Syazwan Zulkifli juga. Okey, Syazwan, sebelum saya menutup cerita ni kan, apakah nasihat pada mereka yang di luar sana yang nak masuk dalam bidang lakonan ni tapi takut? Memang perlu takut untuk masuk dalam bidang lakonan ni. Lagi menakutkan. Patut bagilah motivasi. Tapi, ya betul. Bukan bidang lakonan ni bukan satu bidang yang senang nak masuk. Kan, sebab dia perlu banyak dia perlu banyak benda yang perlu dipersiapkan. Ilmu lakonan, betul. Ilmu diri sendiri. Kalau lakonan bagus kan gosip datang semua kan, tak ada tender sama juga mental, kan. Mental prepare. So banyak benda yang perlu dipreparekan untuk sebelum masuk dalam bidang ni. Memang kita takut. Tapi kalau kata nak masuk juga, standby lah benda-benda ni semua, then you are welcome. Okey, Syazwan, terima kasih banyak-banyak sebab sudi meluangkan masa dengan saya hari ini. Dan Nira. kalau kata ada apa-apa job ke projek yang akan datang, bolehlah kongsikan dengan kami dekat Rakita. So pada anda semua, kalau ada siapa guest yang anda ingin kami invite ke, ataupun ada topik yang ingin kami kongsikan dengan anda, boleh kongsikan di social media rakita.my. Jadi saya Nira Azizi menutup cerita untuk episod kali ini. Assalamualaikum, bye.